Antara sebab saya tak suka guna alat ngapit ni. Tengok. Rekod. Kepala ni memang akan reput dalam masa setahun. Jadi saya terpaksa tukar satu set. Pertama saya guna spanner saiz 13. Saya masuk dan pusing melawan arah jam. Saya pusing sampailah terasa longgar dan saya guna tangan terus. Kemudian saya gunakan pemutar skru untuk memutar cincin yang mengetatkan paip LDPE 20mm ini. Saya cabut. Saya naikkan ke atas untuk mudah saya membuka. Di bahagian bawah pula untuk bolt di sini. Sekarang kita masukkan pengapit saddle yang baru. Saiz kalau kita nak tahu, ini dia ada tulis di sini 50mm, yang ini setengah inci. Okey, kemudian kita masukkan nut di bahagian belakang dahulu. Barulah kemudian kita masuk bolt. Saya masuk di bahagian atas dahulu, kemudian ke bahagian bawah. Kita masukkan bagi dia melekat dahulu. Akhir sekali baru kita ketatkan. Macam biasa, ketatkan dengan tangan dulu. Setelah rasa ketat tak boleh guna tangan, baru kita guna spanner. Ini pula dalam mil director, kita balut berbenam menggunakan pita putih mengikut arah jam. Letak perlahan dulu. Okey, 1, 2, 3 sampailah 15 kali kita ikat. Setelah itu guna ibu jari, tekan dan cabut. Jangan tarik terus. Sama juga kita guna untuk male brace setengah inci ini. Male track director ke dalam ball brush ni. Pastikan dalam keadaan tegak dan masukkan perlahan. Ini cabaran utama apabila saya nak masukkan stopcock ni. Ni ada beberapa kali cubaan saya, dia tidak ketat. Jadi saya masuk, kemudian dia tercabut. Akhirnya saya gunakan gunting. Saya kikis di bahagian hujung dalam 2-3 berbenang tu, supaya tiada pita putih ni. Barulah kemudian saya masukkan perlahan dan tekan sedikit sehinggalah boleh masuk. Dan setelah itu barulah saya masukkan oli pipe LDPE 20mm ini ke dalam sampai ke pangkal. Masukkan secara perlahan-lahan. Setelah itu kita masukkan cincin, tapi bahagian ada yang takuk sini, yang ketatkan cincin. Maka siaplah untuk pertukaran kita.